waktu kita berkejak atas kira kita, tapi hikmah Allah lah yang tahunya. Semua tu tak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Kita terbina di atas rukun iman yang ke-6. Jadi soalnya sebab apa? Dia kata tak sebab ni tanya sebab musabab lah, tapi bila kata sebab dia ada musabab, ada musabbib. Itu dulu. Musabbib Allah Taala. Dia buat sabab, patut lahir musabab. Jadi Allah lah yang lebih tahu, lebih pandai, lebih bijak. Tengok umat Nabi Muhammad sendiri. Tak nak tengok umat dululah. Dia cerita kata telah berpecah oleh orang Yahud sampai 71 golongan. Sedangkan punya kitab. Mari pula Nasara sampai 72. Umatku sampai 73. Bila kita klik kepada hikmah, Allah lah yang tahu. Nabi pun berdoa sallallahu alaihi wasallam, dia minta supaya umat tak bergaduh, kerana tengok umat dulu pecah. Umat ahli kitab Yahudi pecah, ahli kitab Nasara pecah, sedangkan punya kitab ni dia turun ada kitab ni, cuba lega umat dia tu saya pecah, tapi dia tak terima doa tu. Lalu dia tahu dia kata umat dia sendiri akan pecah sampai 73. Atau Allah lah yang tahu dan bijak pandai. Wallahu a'lam lah tu. Tu di antaranya. Cuma tempat kitanya ini Allah nak menzahirkan. Tengok inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami menjadi barang di atas muka bumi, jadi perhiasan. Tengah hias dalam muka bumi penuh dengan pokok-pokok hijau-hijauan, kena ikut kebun tu ke Allah suka tengok kebun tu, kebun ni seronok tengok. Tanah ni subur, molek dengan apa? Molek dengan pokok-pokok tanaman. Tuhan menjadi apa itu? Zinatan laha, perhiasan baginya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum, supaya kami ujikan mereka itu. Apa makna uji? Uji ni buat sesuatu supaya nak tahu. Adakah Allah tak tahu sebelum? Jawabnya Allah tahu sedia kala. Ada tahu segala-gala. Faham mana uji? Uji apa lagi hak tahu dah. Yang ni Allah menzahirkan rupa uji. Kalau tak letak gitu kamu tak tahu apa jadi. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di kalangan mereka itu yang elok, yang baik, yang berjuru. Kalau tak ada ujian tak tahu. Supaya iblis sebelum tu mereka tak tahu kata iblis ni diraka ke Allah. Tahu-tahunya sekuat-kuat abid, sekuat-kuat ibadat pada Allah, sampai mereka tu takjub heran. Iblis kuat. Apa dak sampai masa Tuhan nak zahir mereka tak tahu. Duk terpenuh dalam hati, buat ada, suruh sujud ke ada, terbuka perut lah. Tuhan tahu dah yang nak menzahirkan rupa ujian. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ah. Dia perintah suruh berdakwah, suruh menyeru, suruh mengajar. Pada dia rakyat pula kata apa? Mereka nak hidup turut mung. Mereka tahu dulu pada mung. Afatatma'una ayyu'minu lakum? Adakah kamu tamak muntama'o? Dia harap jadi Melayu muntama'o. Kalau Melayu betul lobo, hati lobo Maka afatatma'una ayyu'minu lakum? Maka adakah kamu tamak, kamu lobo bahawa mereka itu ahli kitab nak hidup beriman kerana kamu mereka nak beriman kerana kamu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum, sedangkan segulungan daripada mereka itu dengar kitab dulu lagi. Yasma'una kalam Allah. Taurat dulu, Injil dulu pada Quran. Tapi summa yuharrifunahu, kemudian mereka ubah. Tengok ubah. Sampai Isa tu hamba Allah, Rasul Allah pergi jadi kelain. Atas belakang dekat banyak. Bawa mari di belakang-belakang kita temu hak sebenar. Buat kaji je. Kita lama dah sesat, kita lama dah sampai masa Tuhan tu. Ini hikmah Allah Ta'ala lah. Tu Allah Ta'ala kata, jadi apa tu? Nak memutuskan kelobohan. Lobo kita, lobo untuk nak cari kebenaran.
Lobo kita untuk mengajak orang kepada kebenaran. Tapi di sampai lobo pun jangan habis-habisan. Lobo-lobo kita pun jangan tinggal kerana Allah. Allah Ta'ala kata, apa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Sedang mereka tukar, sedangkan mereka reti sangat. Kata kita orang cerdik sangat, bijak sangat bab kecek. Oh, tapi burung takut kepala pari. Tak rah. Tak reti lah kita. Ini kuasa Allah. Habislah kita. La haula wa la quwata illa billah. Habis kita lah. Lepas kita syukur kita, Allah mujurnya. Kalau Tuhan jatuh ke lembah waktu, ada apa-apa kita hamba apa dia juga. Mujurnya. Ada. Cerdik kecek pandang berapa semaya bedak. Mujurnya kita. Kata mai juga supaya aku dengan dia sama-sama manusia nak jadah. Tapi masya-Allah Tuhan taufik aku ada. Jadi tempat nak timur situ. Tengok di sudut hikmah yang lalu. Nah, man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa kenal Allah sebenar-benar kenal tupu lidahnya, tak nak kata apa. Tak nak kata apa, tengok tu habis. Syukurlah kita, mujurlah kita, gitu. Mujur kita tak jadi orang yang kufur, kita jadi orang mukmin. Bukan iman saja dak, serta beramal pula. Ini semua dari mana? Bukan semata aku. Kalau semata aku, semata otak, orang lain dah tak juga. Oh, syukurlah kita, syukurlah. Sampai tu orang arif, dia tak nak pihak dalam bila pahala tu. Dia tak nak hitung pahala, jadi itu boleh syukur nikmat. Sampai tu Nabi SAW kan semayang tanpa kok kaki-kaki. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kerana itu mau nampak pada menyesal ke diri. Sedangkan akau apa-apa pun Allah Ta'ala pun segala-gala. Akau ni lebih segala-gala. Salah tak perlu pada membanyak semaya kerana sampai bekak kaki. Maka dia jawab, afala akunu abdan syakura. Maka tidakkah aku ni hamba yang sangat syukur? Habis jawabnya tu. Kita dah bila masa tak perlu banyak, kita dah tilik betul lah. Dan dah tilik betul syukur nikmat. Nak cari ke mana nikmat tahwi ke dia lebih? Siapa semua dia ana sayyidu waladi Adam, tak lebih anak dia. Wa rafa'na laka zikraka. Nombik mana lagi? Kami akakmu Muhammad sebut tamu. Dia sebut aku, nak sebut mu. Kalau sebut aku saja tak sebut mu tak jadi. Sampai nak mengucap la ilaha illallah saja tak mau Muhammad tu tak jadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasul. Tak jadi. Wa rafa'na laka zikraka. Kami angkatmu Muhammad akan sebut tamu. Setiap sebut aku nak sebutmu. Percaya aku nak percaya kamu. Percaya ke hak lain, kamu tak percaya tak jadi. Togok orang deki tahu nak buat guan. Seperti ku tengok mesti dah gerak kikir tak masuk. Ibarat itu. Tu kedudukan Nabi kita sallallahu. Apabila apa hak berat tak belakangmu kami buat habis Muhammad. Alam nasrah laka sadraka. Tidakkah kami membuka dadamu Muhammad? Dulu mu tak tahu apa? Yo, betul dengar ayat tu kok. Ayat dia kecek Nabi daripada wadduha lagi dia kecek ngadio tiap-tiap ayat. Nabi panggil ada panggil surah Muhammad. Alam nasrah laka, tidakkah kami melapangkan membukakan dadamu Muhammad sadraka? Salah. Iya. Wa wada'na anka wizraka, kami buat tubi apa kesalahan kesilapan di atas belakangmu allazi anqadha zahraka, yang dia memberatkanmu buat tubi. Siapa? Ya, ada. Wa rafa'na laka zikraka, kami akak sebut tamu Muhammad. Di mana sebut aku, nak sebutmu. Tengok dia tulis Allah Muhammad. Gulah dia dah. Tulis Allah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan lebih asyhadu an la ilaha nak patah syarat. Dah di tak sah. Komat tak sah, tak sebut dia. Dalam semaya asyhadu an la ilaha illallah, tak kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak sah. Saya tengah. Apa lagi mazhab kita. Tu tinggi dia tu kedudukan tu. Kau orang deki ke dia tak ada nak. Kau orang sakit hati tapi nak apa boleh. Pak kita nasib baik umat dia beri dengan dia Allah. Syukur kitanya di situ. Sebab itulah ada masalah situ banyak pakak-pakak ukar, pakak-pakak tolong memperbaiki. Lepas tu serah pada Allah lah. Itu.